Juga kepada hadirin hadirat muslimin muslimah yang dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala yang baru saja berkunjung di pekarangan secara majlis, dengan segala hormatnya dipersilakan masuk terus di pekarangan dewan. Juga ada maklum kepada tetamu-tetamu undangan kita, kelihatan hadir bersama Dewi sampai tiba bawa geng, bawa geng. tak apa, sampai tiba. Meh. Jom. Dah balik dah. Satu kereta. Ha? Ya. Jauh balik dah. Anak yang sulung. Mana yang cucu selalu atuk. Itu dia. Atuk. Ya, makan. Sini makan, kalau tak ada luar masuk dalam sejuk. Masuk dulu. Tapi kuih-kuih banyak kat sini. Jangan dengan Dr. Lena makan. Ada lagi? Salma apa dia? Salma? La ilah, jauh datang. Baru sampai. Jauh. Jauh. Oh, makan. Kata nak bawa Jamie. Kata sampai pukul 6 pun Demi tak jawab. Bagi jawapan nanti tak ada. Datang seorang ke? Semua ada. Geng. Nanti ada. Wah, ni boleh fly ni. Dulu kita yang itu tak cantik macam ni. Ini dah cantik. Dia dah terjaga dah sikit dulu. Tapi dulu boleh turun bawah. Ni pun boleh. Ini besar kita datang sini. Dia duduk situ. Dah makan kan? Duduk sini. Baru sampai. Dah, sihat ke? Oi, tak jalan. Sihat. Jatuh pula. Cik Yu tak ada, Cik Yu? Dia tadi kata dia tak dapat datang. Ya, ada masa. Macam mana tengok? Macam mana masa kami hantar gambar. Dia siapa suka jadi lelaki? Orang ambil tak ada macam tu nak ni. Sebab betul orang pengantin. Bawa payung dia gelap lah. Ni Bawa payung nama keting. Aduh. Panggil makan dulu Boleh. Aku rasa selah. Makan dulu. Padi? Jab tak ada jab. Tak ada. Tu ada anak-anak. Like, share dan subscribe.